Hai guys, selamat malam. Hari ni saya nak review Ford Ranger 2025. Tengok bahagian bumbung warna hitam, bahagian interior. Lawa gila. Dia punya handbrake kat sini, dia punya gear. Dia ada manual, tambah tolak. Sini ada wire charger lah. Jangan risau geng. Dekat sini ada USB, ada aircon panel. Semua kat sini. Dia punya volume aircon, boleh on off. Cuba kita tengok laci. Mari kita tengok center console ya. Ini kereta baru Ada dia punya soket kat sini lah. Material soft touch lah dekat sini. Ini panel meter dia full digital Mari kita tengok bahagian top trim dia. Ini soft touch. Ada dia punya benang tu warna oranye. Ini material plastik. Ini boleh unlock and lock. Cuba kita tengok ini flip side mirror lah. Power window. Lepas tu dia punya handle kat sini Dulu dia Ford Ranger lama dia dekat sini kan. Tapi sekarang sudah maju, dia tukar tempat. Tengok, ini rider. Oh yo, selesa gila lah. Boleh sandar tangan. Mari kita tengok speaker. Ini plastik, material plastik. Ni cup holder dia lah. Besar gila. Mari kita tengok bahagian belakang. Ini bahagian belakang pula sekarang. Mari aku review satu persatu ini plastik Senang cara. Ini soft touch. Ini rider Selesa gila bahagian belakang. Ini pun handle. Dia punya power window switch lah. Mari kita tengok bahagian bawah pula. Dia punya cup holder. Luas gila. Boleh tak kotak air mineral lah. Ini speaker. Mari kita tengok dia punya aircon belakang lah. Benda yang paling penting sekali. What is this? It's good car, nice. USB port, tempat charge handphone pun boleh. Ni dia punya outlet lah. Ini kalau untuk camping boleh pakai lah, siapa-siapa pun. Cuba tengok dia punya plug charger tu boleh lah. Boleh pakai kipas yang seperti kat rumah kan. Scan tu saja. Ini bahagian plastik lah. Ini dia punya leather. Dia punya leather seat. Mari kita tengok. Dia punya bumbung warna hitam lah. Ini dia punya poket lah. Ini ada plastik ya. Ini kereta baru Ini rider.
dia punya belakang lah. Ini benda paling penting sekali ya. Dia punya handle lah kat sini. Inilah tempat untuk orang camping pun boleh. Sebab dia ada dia punya itu kan, untuk cas elektrik ke kat sini pun boleh. Ada lampu kecil kat sini. Warna putih tu. Ada dua tempat. Kanan kiri pun ada. Tengok guys, ini barang paling penting. Besar gila geng. Mana tempat panjat je. Oh, inilah tempat panjat je kat sini. Patut dia boleh panjat ni. Oh yo. Luas gila loh. Ini kereta oh yo. Lawa. Futuristik dan modern. Oh yo. Ini dia boleh cucuk lah. Sebab kalau nak cas apa-apa benda ke, nak pakai kipas ke, semua boleh pakai sini lah. Scan tu sajalah. Itu sajalah. Mari kita tengok bahagian eksterior pula. Ini adalah 10 speed. Adalah red truck punya spek lah. Ini paling full spec sekali. Dia ada kamera guys. Kecil saja. Oh yo. Macam oh. Dia punya rim pula. Belakang pun ada pakai disc brake. Dulu pakai drum punya. Ini adalah Goodyear. Ini adalah 20 inci ya. Tayar dengan rim 20 inci. Tengok dia punya daun pisang. Belakang pun ada tayar spare. Cuba tengok tayar spare dia. Berkilat. Wish. Ini bahagian tangki minyak je lah. Mari kita jalan-jalan sekejap ya. Ini kereta. Ya. Ini gear dia lawa gila. Dekat sini ada 2 projector lamp. Bawah ada 1 fog lamp. Wah. Sini ada signal. Ini DRL. Ini dia punya design sangat sporty. Dekat side mirror pun ada warna hitam, alang-alang, ada signal, ada 360 kamera lah. Ada lampu. Canggih gila kereta zaman sekarang. Lepas tu kat bahagian fender dia ada tulisan V6 kat sini lah. Mari kita tengok bahagian engine lah. Ini dia punya engine lah. Engine diesel. Ya, guys. Tapi Ford Ranger ni dia ada engine petrol, ada diesel. Ada 2 jenis lah engine lah. Ini bateri dia. Ini dia punya apa tu? Orang panggil tapi aku tak tahu. Ini kereta 4x4 aku memang kurang tahu lah. Ini dia punya engine. Dia pakai long shaft punya. Cuba tengok. Lain macam engine dia besar gitu. Ini tempat cek minyak hitam lah. Dekat sini lah. Ini dia punya pipe ekor sampai sini. Ini dia punya air intake dia lah. Air filter kat sini. Ini wiper tank. Cuba korang tengok.
Ini brake minyak, dia menggunakan dot 4, dot 4 lah. Ini ada ABS kat sini lah. Ini dia punya angin, lubang, air intake. Kita kasih tengok seluruh enjin lah. Jangan risau. Kan? Betul? Yalah, bagi free tu pelendam suara dekat bahagian bonet dia. Sekian, terima kasih. Bye bye. Jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Jumpa lagi.